Hai, Assalamualaikum. Selamat pagi kawan-kawan semua. Kita repeat balik lah. Hari ni kita dekat PD lagi, Port Dickson. So bersama dengan family kita bawa lah anak-anaknya jalan Bawa anak-anaknya jalan, sambil-sambil tu makan kat tepi pantai. So hari ni kita bawa dua road panjang, 10 kaki. Ni hari ni kita nak mancing ketam lah. Nak mancing ketam, sambil tu kita try pakai dua road pendek. Mana dah tahu kan ada ikan bolos ke. Ni mata yang dah siap. Mata yang dah siap kita buat. Mata rambai. Mata saiz 5. Mata saiz 5. Okey, kecil je mata dia. So dalam ni kita bawa lah udang pun ada. Ikan pun ada. Satu pun ni kita pakai pancing jaring. Kita pakai pancing jaring. Satu lagi kita pakai umpan mata rambai. Setting mata bawal lah. So korang tengok je lah Kang. Aku share kat korang perambut dan jaring ketam. Pancing jaring ketam. So pada yang dah menonton, jangan lupa like, komen dan juga subscribe my channel. Kita layan dalam video hari ni, santai-santai bersama family. So pagi je dah dapat layan Okay, terbaik Okay, nak tunjukkan korang lah. Ni pancing ketam jangan main tepi sangat dek. Jangan main tepi. Ni dia. Ini dia kawan-kawan. Setting untuk mancing ketam ni dia punya jut ketam dah makan lubang. So kita pakai ikan pelaling Ikan pelaling jangan ambil yang segar tu. So kalau kau ingat lagi video ada aku share tadi yang waktu dekat Melaka tu kan. Kita letak batu sebagai pemberat dan letak jut berserta dengan umpan. Ni jaring. Jaring ni pendek. Dia nak cantik sebenarnya jaring tu kena panjang lah. Jaring panjang dalam 4 kaki 4 kaki cantik lah. Ni pendek Okey. Ni untuk setup mancing ketam. So kita baling. Tu dia. Okey, rod 10 kaki. Tali kalau nak cantik korang pakai lebih kurang dalam 20 pound lah. Kalau 30 ni kasar sikit Jangan main tepi sangat dek. Okey. Kita biarkan do Kita biarkan do. Okey, ni dia kawan-kawan ni setting untuk 4 mata. Ni untuk setting macam bawal tapi kita buat untuk cari ikan tepi pantai. Kalau ada lah ikan apa tu, ikan bawal ke. Ni dia kita punya umpan. Ni kita punya umpan. So kita pakai udang yang murah je, jangan pakai udang mahal. Sebab kadang-kadang ketam banyak kat sini kan. Kita masuk satu mata, dua mata. Ni kejap je habis kawan-kawan Kejap je habis. Ni 3 mata. Jangan main tengah sangat dek. Jangan main tengah, tak mau. Air laju tu, air kuat. Ya, air kuat. Main pasir je, main pasir, tak payah main air. Tu dia. Anak-anak pun kena pantau kat lah kan. Risau juga. Okey, kawan-kawan ni dia. Ni dia rambai. Jangan main tengah sangat. Air kuat, air kuat. Nanti kita pergi port mandi Okey, kita dah boleh baling Okey. Tali kasar dia baling tak cukup jauh lah. So ni kita parking. Harap adalah yang ketuk kan. Okey kawan-kawan Ini untuk setting UL lah. Setting UL ni
Kita pakai batu saiz 4. Batu saiz 4. Mata kita pakai saiz 5. Macam tu. So kita masuk ke. Bila kata benda dah siap ikat, jadi mudahlah kerja kita kan. Kalau tak siap ikat tu kelang kabut sikit lah. Daripada sini baru nak buat. So udang kita pakai sama juga. Ni kita mencari ikan kecil-kecil je. Macam tu. Okey. 2 mata lah, syok sikit. Kalau ada ikan bolos ke kan, ikan semilang ke, nasib lah. Okey. Kita baling tengah sikit. Batu tali halus Tali 4 pound. So jauh sikit boleh baling. Okey. Kita pacak dekat bok ni. Dan ni satu set lagi ni. Kita buka juga. Dah ada makan kawan-kawan baru letak dah makan tau. Mana ikan tak besar lah. Ikan kecil-kecil. Tak apa. Biar dia makan dulu. Kita sedap satu lagi pancing. Ni air dah surut kita dah lambat sikit. Tadi air pasang, ni air dah start surut. Kalau betul kau susun tali dia, dia takkan berbelit lah. Cantik je. Kau buka pun senang lah. Tak tahulah apa ikan ada kat sini macam aku cakap sebelum ni lah, PD ni memang susah sikit lah kau nak strike kan. Ikan dia kurang dia banyak ketam. Ketam memang banyak. Okey. Satu lagi pancing. Okey, cukup. Kita pakai 2 batang. So udang ni kita letak sikit kat atas. Yang lain ni kita simpan dah. Sebab apa, tak nak dia busuk kan. Okay, kita tunggu je lah kalau ada strike Kita tunggu je lah kalau ada strike. Tahulah kan apa yang makan. Makan lagi. Dah makan kecil ikan makan ni. Dah lekat ni kawan-kawan Dah kena. Ada strike. Tak tahu ikan apa lah. Ada Arab bolos lah. Ada Arab bolos lah kawan-kawan gerut-gerut lah kawan-kawan gerut-gerut. Gerut-gerut. Ada lesen kita gerut-gerut. Gerut-gerut boleh lah. Buat manis-manis Buat manis-manis. Okey, kita masuk umpan lagi. Kenapa dek? Masuk umpan lagi. Baru nak off record. Tengok dia terus tiba je. Okey, kita tunggu lagi strike yang seterusnya.
Berbuk pun banyak sini kawan-kawan. Susah kita nak tengok sebab ombak pun sama juga tolak air. Jangan main tepi. Jangan main tepi air. Takut air ombak tarik. Ombak tarik air kak. Oh, kurang lah. Ketam waktu siang ni dia kurang sikit lah. Dia biasa aktif waktu malam Waktu malam memang dia aktif. Try pindah. Mau lah. Try tukar pot. Try tukar pot Harap ada yang sudi kena. Okey kawan-kawan. Dapat ikan pun kecil, tak besar. Jadi kita lepas balik lah Kita lepas balik ke gerut dah. Okey. Lari. Lari. Okey. Dia dah berenang kawan-kawan Dia dah berenang. Ke tepi balik lah. Ke tengah tu. Okey. Oi, mata rabak lah. Tak tidur malam Tak ada ketam ah. Sini tak banyak. Ni kalau ada berat. Ingat. Tak ada. Kurang ketam sini ke? Pasal pancing ni jatuh Dia ketam kawan. Kawasan ni memang kurang ketam Kurang ketam Ketam tak masuk sini.
Try baling tengah sikit lah kan. Kot ada. Seekor tadi je lah kawan-kawan. Gerut-gerut. Kurang ikan sini. Memang kurang ikan. Okey, dah makan Jatuh terus makan tu. Tak pastilah ketam ke kan. Okey kawan-kawan, seekor je lah strike Daripada tadi kita menunggu belum ada lagi penambahan. So sini memang agak kurang ikan. Mungkin kita akan ke spot yang kedua, ataupun kita mungkin cari spot tidur dulu. Macam mana kan, sebab tak tidur daripada semalam. Excited nak turun sini, nak mancing, nak bawa anak-anak jalan. Jadi kita ni jadi payah nak tidur. Itu normal lah tu. Kalau dah kata nak mancing, nak buat aktiviti, memang susah nak tidur lah. So kalau ada sambungan lagi kang, kontrol follow lah. Okay, subscribe geng, terbaik. Cantik cuaca Ini kalau menjenggu ni memang mantap lah. Kalau turun main udang memang syok ni. Okey. Ada strike. Tak tahu ikan Oh, nak kena buang jauh lah kawan-kawan Baru ada ketuk. Oh. Bolos. Ada bolos kawan-kawan. Alhamdulillah. Geng, bolos geng, ada bolos. Dapat jugalah. Baik. Okay. Kawan-kawan, adalah bolos. Bolos pengubat duka. Hati yang lara. Terbaik. Ini kalau ada pancing batu hidup ni, boleh buat macam pari ni. Cantik umpan ni. Telan Dia telan kawan-kawan. Itu dia.